Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billahi 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir dan berada pada malam ini, mudah-mudahan keberadaan kita semua di bawah naungan rahmat, kasih sayang serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni Allah Taala masih memberikan ruang masa, kelapangan waktu kepada saya dan tuan-tuan sekalian untuk kita menyambung pengajian kitab kita pada muka surat 37. Kita sampai pada muka surat 37, kita masih bicarakan lagi di bawah bab yang ketujuh, siksaan bagi yang meratapi dan pahala yang bagi yang sabar atas bala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan lagi satu riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, seorang perempuan itu banyak meratapnya, maka ia memukulnya dengan pemukul hingga terbuka tudung kepalanya. Nabi nak abang yang banyak meratap ni di antara lelaki dan wanita. Adat dan kebiasaannya orang perempuan ni lebih banyak meratap berbanding orang lelaki. Meratap mereka ni sampai tahap pukul kepala terbuka tudung, Nabi kata. Dan lagi sabda Nabi SAW,
bukan orang yang mengikut jalanku. Nabi kata, sesiapa yang kematian anaknya, maka ia menampar pipinya dan mencari leher bajunya serta menyeru seperti seruan orang kafir jahiliyah. Nabi kata bukan di kalangan orang yang mengikut jalan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mengikut sunnah baginda. Bagi sesiapa? Bagi orang yang mana ada kematian anaknya. Sebab tu kita duk bagi tahu, saya duk bagi tahu selalu, dalam hidup kita ni antara orang yang kita sayang ni tiga. Yang pertama mak ayah. Yang kedua pasangan hidup. Yang ketiga anak-anak. Dalam tiga kelompok ni, mak ayah, pasangan hidup, sama ada suami ataupun isteri, dan yang ketiga anak-anak. Dalam tiga kelompok ini tuan-tuan, yang paling kita sayang nombor tiga ni. Siapa dia yang nombor tiga ni? Adalah anak-anak. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji pula dengan kematian anak-anak Allah. Anak tu pula anak yang kita harap. Anak tu pula anak yang kita letak harapan. Letak harapan. Duk tengok dalam 4 orang anak kita ni, nak boleh belah aku ni pun nak nombor 3. Kita letak harapan tu belum. Anak yang paling kita sayang, tiba-tiba Allah Ta'ala ambil anak tu. Ni ujian. Bak ujian ni kita boleh sembang tak? Allah Ta'ala tak uji kita lagi, kita boleh sembang belum? Allah belum uji kita pergi ke arah tu, kita boleh sembang. Kalau Allah Ta'ala uji kita, selepas tu kita masih steady, okey lah. Allah Ta'ala uji maklum. Anak yang dia sayang, tentu anak tu Allah Ta'ala ambil. Ya Allah, ujian Allah. Sebab tu Nabi kata bukan orang yang mengikut jalan aku. Bila mana mereka yang kematian anak, duk tak puas hati ni, protes dengan Allah Ta'ala ni, carikan leher baju, serta dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, apabila pada hari kiamat, maka menyerulah penyeru daripada hadrat Allah Ta'ala, sesiapa yang ada baginya berpiutang atas Allah Ta'ala, maka hendaklah dia bangkit. Di padang mahsyar kelak, di akhirat kelak, malaikat kata, siapa di kalangan hampa ni yang ada hutang dengan Allah? Siapa di kalangan hampa ni yang ada hutang dengan Allah? Bangun. Jadi kerik-kerik orang di sana, siapa dia yang ada hutang dengan Allah ni? Yang kata hutang dengan Allah Ta'ala ni lagu mana? Disebut, malaikat tanya, siapa yang ada hutang dengan Allah Ta'ala? Bangkit. Maka kata malaikat, orang yang berpiutang kepada Allah Ta'ala, siapa yang dibalakan oleh Allah Ta'ala di dalam dunia dengan sesuatu yang menyusahkan hatinya, kemudian maka ia bersabar kerana Allah Ta'ala, maka hendaklah ia bangkit mengambil upahnya daripada Allah Ta'ala. Siapa dia orang yang berhutang ni? Siapa dia orang yang Allah Ta'ala, siapa dia orang yang Allah Ta'ala berhutang dengan dia? Siapa dia? Sorry, bukan orang yang dia berhutang dengan Allah Ta'ala. Orang yang Allah Ta'ala berhutang dengan dia. Siapa dia? Orang yang Allah Ta'ala uji di atas dunia, maka dia bersabar. Sabar dia tu kerana apa dia? Kerana dia taat kepada Allah. Bila malaikat tanya, siapa dia yang Allah Ta'ala hutang ni? Bangkit. Lalu siapa dia orang yang Allah Ta'ala berhutang dengan dia? Orang yang Allah Ta'ala uji di atas dunia. Lepas satu. Lepas satu. Tapi dia sabar.
Dia tak ada nak protes, dia tak ada nak upload dalam sosial media, dia tak ada nak meroyan. Tak ada. Orang lagu ni tak ada. Ni kereta ni orang belah sikit lah. Meroyan seminggu. Kereta ni orang belah sikit lah. Dia main masjid bawa kereta baru beli. Keluar kemarin dulu Proton Saga. Saga 2026 punya versi ni. Saga. Tu baru Saga, bukan Lamborghini lagi belum. Saga baru, okey lah Saga baru. Dia ada duit, dia beli lah. Yang kita tak ada duit, nak ingat kali awak apa. Alah, baru pakai Saga pun belagak. Duit dia. Ada dia duk minta hutang hang. Tapi belagak tu tak padan. Main masjid, parking ustaz pun dia belah. Kawan pakai kereta baru, parking ustaz dia belah. Ini bukan masjid ni lah. Ada saya habis mengajak, kita dah lah sampai lewat. Kona nak masuk tanpa pergi menceramah, ada kereta dah. Kita pun duk confuse. Malam ni malam aku kan malam siapa? Ni malam aku kan malam siapa? Ni kita pun duk tengok. Telefon dia ke masjid, dia kata ni betul kan malam saya ni? Dia kata betul ustaz, malam ni kami buat kelak poster. Tak, saya pun duk ingat kan ustaz lain, tengok ada kereta lain sebab pergi menceramah. Keluar AJK tu, dia kata ni haram, dia kata mangkak mana pula ni. Masa tu tuan-tuan kena ingat lagi tu, Proton Prebe baru keluar. Dia baru ambil Proton Prebe tu. Dia keluar, dia tunggu saya. Saya ada tunggu dia keluar. Dia beletiak pula kat kita. Lain kali mai lewat parking kat luar. Tu dia kata kat kita ni. Padahal dia balas tu bagi ustaz. Dia kata lain kali mai lewat parking luar. Kawan baru beli kereta maklum. Parking tu ada mana apa. Ghostan pisagat dia punya bumper. Seminggu ni duduk tak buat hati ni, duduk upload dalam status, duduk upload dalam sosial media. Seminggu. Ni yang aku malas bawa kereta. Dia tangkap gambar tu, dia bubuh. Calar yang menyakitkan. Baru calak kereta. Tuan-tuan bisa dengar ada satu cerita bapa tiba anak kereta. Saya tak ingat cerita ni. Cerita ni saya tak ingat lama dah. Cerita lama dah. Seorang bapa ni dia bisa cerita bila ditanya kepada dia apa benda yang dia buat dalam hidup dia, yang dia rasa menyesal, yang benda tu dia tak boleh nak ubah dah. Bila mana satu hari anak ni saya bisa cerita dah, cerita ni lama dah. Saya ingat zaman saya duk ngajak di masjid Bakar Arang pun saya bisa cerita dah cerita ni. Seorang bapa ni dia baru beli kereta. Dia parking kereta depan rumah dia, di bawah taman tu, depan pos tu. Dia pergi kerja, dia balik mai, dia tengok anak dia. Ada 2 orang anak dia. Ambil paku ni, duk lukis dekat kereta yang baru beli tu. Lukis, ambil paku ni, lukis bulat. Orang Didi ni 3 orang. Ni ayah dia, ni mak dia, ni dia, ni adik dia. Dia lukis. Ayah ni baru beli kereta. Bila anak ni pergi lukis, mak duk masak di dapur, keluar tengok, ya Allah, pucat muka mak ni. Anak dia baru darjah 1, darjah 2 duk lukis. Bila ayah ni balik daripada kerja, ayah ni tengok yang tu masuk mengamuk. Siapa yang lukis ni? Anak dia memang ngaku, abang yang lukis ayah. Dia pegang anak dia, dia tibai dengan rotan. Dia tibai ni, jadi lebam, jadi luka. Tangan ni dia tibai sungguh-sungguh sampai luka.
Sehari tak pergi berubat. Mak ni duk sapu ubat duk ambil minyak gamat duk sapu ya. Hari kedua dia ni, hari tiga sampai reda benda tu baru dia bawa. Tengok tangan anak dia ni makin hitam. Makin hitam. Bawa anak dia pergi hospital. Pergi hospital, doktor cek, doktor bagi antibiotik apa tak boleh nak selamatkan tangan anak dia. Dua-dua tangan anak dia kena potong. Potong tangan anak dia duduk. Bila potong tangan anak dia ada di hospital, anak dia kata apa dia? Anak dia kata apa dia? Abah, abang janji abang takkan contiang dah kata abah. Cuma abang minta abah bagi tangan abang balik. Kerana kata abang janji abang takkan contiang dah kata abah. Tapi abang minta ke abah, abah tolong bagi tangan abang balik. Ni penyesalan ni habis. Ni kata perongos ni belum ni. Nama saya tengok Pak Long pun saya tahu dulu pun cakap kat Pak Long ni lah ni lah tenang sikit main dengar kuliah Lena ustaz duk ngajak ni dah tenang sikit. Dulu Pak Long pun cakap. Ni dia kata, main masjid. Kita kena sagak sikit. Tak main dah. Orang kata, Muhammad lah tambah masjid. Aku tak kelepak biar. Kereta Proton Syara aku orang tengok belakang tu calak. Pergi masjid ni. Tak main masjid dah. Apa dia? Kasut hilang. Kasut hilang. Saya ni kalau nak kira kasut orang balas ni pakai tak main ceramah dah Pak Long. Pakai tak main ceramah dah. Baru beli kasut. Taklah hebat cenama bata lah. Baru beli petang. Malam mereka balas siap. Mai pakai selipar bata, balik selipar jamban. Mai pakai selipar cap bata, balik pakai selipar jamban masjid. Hak tu yang ada pun bukan nak gigit ayam. Siapa dia orang yang Allah Ta'ala berhutang dengan dia? Malaikat kata, bangkit. Siapa dia orang tu? Orang yang dalam hidup dia dulu ni Allah Ta'ala uji dia. Bila Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala uji. Lepas uji dan dia bersabar atas ujian Allah. Ni dia orang yang Allah Ta'ala berhutang dengan dia, kata malaikat. Maka hampa bangun hari ni, maka hampa bangkit hari ni, hampa pergi dekat Allah. Allah nak bagi something dekat hampa. Maka ramailah makhluk yang bangkit daripada orang yang terkena bala di dalam dunia ni. Maka bangkitlah orang yang terkena bala waktu hidup di dunia ni. Pakat bangkit seorang, pakat bangkit seorang, pakat bangkit seorang pi. Maka berkatalah malaikat. Malaikat kata, tiada diterima dakwaan seseorang tanpa saksi. Malaikat kata, ni hampa duk mengklaim, kata hampa ni lah orang yang duduk atas dunia dulu ni Allah Ta'ala uji hampa. Bila hampa sabar, ni hampa nak minta ganjaran. Malaikat kata, hampa boleh buat main saksi dah. Apa dia bukti? Siapa dia saksi yang boleh mengesahkan dakwaan hampa tu? Siapa dia? Lihatlah sekalian suratanmu. Maka sesiapa yang ada di dalam suratannya itu marah dan perkataan yang jahat tatkala ia kena bala itu. Kemudian para malaikat itu berkata lagi, duduklah pada tempat kamu. Kemudian para malaikat di bawah arasy Allah mengambil ia, orang yang bersabar dari kalangan lelaki dan perempuan. Kemudian yang mereka berkata, wahai Tuhan kami, inilah sekalian hamba-Mu yang bersabar. Malaikat kata bila mereka ni mai, wahai malaikat, kamilah orang yang dulu atas dunia dulu ni Allah Ta'ala uji kami. Allah Ta'ala uji kami. Kami sabar atas ujian Allah. Kami bersabar. Ni kami nak minta nak minta abuan. Malaikat kata ni, hampa boleh bercakap. Hampa boleh bercakap. Tapi hampa tak ada saksi yang nak mengesahkan perbuatan hampa tu. Hampa boleh bercakap. Hampa boleh bercakap. Tapi siapa dia yang nak boleh mengesahkan dakwaan hampa tu? Lah malaikat kata, hamba tengok balik pada suratan amalan hamba tu.
Hamba tengok balik kepada suratan amalan hamba tu. Bila tengok-tengok balik, malaikat kata, ada tak di kalangan hamba apabila Allah Ta'ala uji